Apa beza compliment dengan compliment? Sama lah bro. Dia adalah dua perkataan yang berbeza yang bunyinya sama. Okey. Yang pertama, compliment, pujian. Okey. C-O-M-P-L-I-M-E-N-T. Itu adalah pujian, compliment. Contoh ayat dia adalah thank you for the compliment. Terima kasih atas pujian tu. Next one adalah complement. C-O-M-P-L-E-M-E-N-T. Okey, yang itu adalah pelengkap. Contohnya, you need to put some salt to complement the food. Anda kena letak sikit garam untuk melengkapkan makanan tersebut. Okey, dapat beza dia? So, complement dengan compliment. Dua-dua bunyi sama tapi ada dua maksud berbeza. So, kalau anda selalulah nak gunakan English, anda rasa struggle nak gunakan dalam meeting, nak bercakap dengan orang, nak jawab soalan pun kadang-kadang anda rasa susah, pastikan anda tahu